persengketaan di antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, Islam dengan bukan Islam, bersengketa mula daripada kampung. Jiran bergaduh dengan jiran, adik-beradik bergaduh dengan adik-beradik, ahli keluarga bergaduh dengan ahli keluarga, dia melarat ke jiran, di tempat kerja bergaduh sama-sama staf, di kampung bergaduh dengan kampung sebelah, kejiranan sebelah, taman sebelah, daerah bergaduh dengan daerah sana, suku ni bergaduh dengan suku tu, keluarga ni bergaduh dengan kabilah tu, akhirnya negara bergaduh dengan negara. Persengketaan besar dunia ni namanya Al-Ahlas. Melibatkan apa? Hilang apa? Hilang nyawa, hilang reta, hilang tempat tinggal, pindah randah, merempat antara satu tempat ke satu tempat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berlaku tak ni? Mukaddimah keadaan ni. Berlaku tak keluarga bersengketa dengan ahli keluarga sendiri? Berlaku. Ayah bunuh anak, anak bunuh mak, mak ayah bunuh anak bunuh mak ayah, bergaduh dengan jiran, rakan kerja dengan rakan kerja, bersengketa di antara satu parti dengan satu parti, satu kumpulan dengan satu kumpulan, dah berlaku. Cuma belum sampai kepada kemuncak. Mukaddimah, hin-hin dia sudah pun dapat kita lihat hari ni, zaman ni 2025 ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad.